Aku orang doktor temu sini. Ha, ada yang bagi tahu doktor temu, dia kata saya kena Caesar disebabkan oleh fail induction. Maksudnya induce tu tak berjaya. Ni doktor temu nak terangkan sikit lah. Setengah orang dia kena di-induce. Maksudnya tak boleh tunggu lebih hari kan. Risiko pada ibu dan juga baby. So bila kena induce, baby tu kena keluarkan time tu juga. Tak boleh nak tangguh-tangguh lagi. Risiko tu lebih besar kalau ditangguh kan. So dah bagi induce sekali. Try lah 2 kali. Try lah 3 kali induce. Masih tak berjaya. So nak tunggu apa lagi? Kan takkan nak biar baby. Nantilah besok lusa lah baru bersalin normal. Tak boleh. Dia akan merisikokan baby. Takut baby kita lemas. So kalau hari tu dah fail induction. Maksudnya dah fail. Tak boleh nak induce tu. Memang doktor akan Caesar. Emergency Caesar. So kita nak cegah komplikasi pada baby dan juga ibu. So korang kena redha lah. Korang kena tenang lah. Nak dapatkan ketenangan tu, jomlah masuk kelas dengan doktor temu. Kelas rahsia mudahnya bersalin. Doktor temu akan ajar tips bersalin normal, tips bersalin Caesar. Macam ni korang nak happy je sepanjang journey korang tu. Okay, jumpa dalam kelas nanti. Daftar kat mana? Link dekat bio ataupun DM je sekarang. Jumpa dalam kelas. Bye.